Masya Allah, tabarakallah. Ni masuk masjid tu. Kalau ikutkan semalam punya laluan, saya memang bawa cross masjid. Ni yang lead ya, UHM tengoklah. Semalam saya lead. Waktu semayang nampak tak boleh cross kanan kan? Nak tak nak kalau boleh cross pintu 22. Better. Ya Rab. Kalau kita nak lalu Kubah Hijau belah sana, kita kena keluar belah sini. Kita nak pakai telefon ke tak? Tak ada. Tak ada, ini permit muasasah. Ada dalam senarai. Telefon terlupa bawa. Tak apa, tak apa. Yang ni bukan nusuk. Yang ni permit muasasah. Selalunya muasasah ni dibagi pagi, 2 pagi, 3 pagi sebelum subuh. Ni dia bagi tengah hari buta. Tak boleh buat apa. Ikut dia lah. Tapi elok semalam saya pukul 12 dapat 9,000. Ya betul dapat. 12 dengan 12.20 dapat. Tapi lepas kita tu kan, lepas 12.20 tengok 12.40 semua kena bagi kat belakang. Dia tak bagi. Kita masuk Raudah, dia orang tu kat luar, dia akan masuk ke ruangan menunggu je. Semayang Zuhur kat ruangan menunggu, bukannya Raudah, ruangan menunggu Raudah. 12.40. Sayang jugalah, tak apa-apa lah. Kita permit 12.40. 12 tu kumpul. Berkumpul jam 12. Hingga tidak sesegar telaga Kausar, sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan. Dari 7 langit pun, namun ni macam ni lah. Oh, beg besar ni bau hati. 2 jengkal punya beg. Tahun depan kita bagi. Dia 8 lagi. Beg macam ni boleh masuk. Dia bukannya beg belakang. Kan. Beg kasut kita tu pun kena check. Beg uncang sebab nampak belakang sarung. Dia beg sling je boleh. Tahun depan bawa yang besar sikit lah. Tambah kita ni nak letak tuala lagi, wipe lagi, duit, kad, botol air 2 biji. Segala mak nenek masuk. Semua bawa. Silap-silap tikus pun ada bersarang dalam tu. Macam-macam barang. Ya. Oh, ni dok makarim ni. Haram view suite tu. Oh. Yang belah sini ni. Memang mendunia. Cross tak cross? Cross tak? Alah, terus. Terus. Ataupun cross belah depan boleh. Ni pintu badar. Ni bab Umar Al-Khattab. Pintu Umar Al-Khattab namanya. Osman pintu belah dalam. Dulu ni bangunan kerja ni, semua rumah-rumah orang ni. Dan utamanya dekat pintu tu ada satu kebun ya. Kebun tamar milik Talhah bin Ubaidillah. Dekat pintu masuk King Fahad ni. Ada di dalam kebun itu namanya Bi'ruha, Telaga Ha.
Ya, masyhur kan. Kampung Kapek tu. Dulu kebun tamar ni, mana di bawah sini ni adalah kebun tamar milik Tolha bin Ubaidillah. Sayang tuan-tuan, akhirnya mati dibunuh di era Umayyah. Khususnya dalam perang Jamal. Perang Jamal, sahabat Nabi ramai yang syahid kerana pertempuran. Ya, dalam perang Jamal perang Jamal. Dia lah menjadi galang ganti kepada diri Nabi ketika mana dalam perang Uhud itu. Nampak kira tu Uhud, straight Uhud. Ui, ada pintu gerbang baru Al-Hijrah. Masya-Allah. Baru dia pasang tu. Itu yang semua kedai makan tu dibuang tu. Kedai makan viral tu dibuang semua. Sebelah Hilton tu ada slide. Hilton Madinah. Hilton. Sebelah tu biasa. Malam kita ni. Kita jalan-jalan dulu. Carilah apa-apa yang patut. Malam tu. Malam. Siang mari terbakar ni. Siang nampak katil lah. Rehat. Nampak katil dia. Siang rehat, malam jaga. Ni kat rumah tu. Buat khot tu. Udkhuluha bisalamin aminin. Balik nanti buat tu. Sampai depan rumah. Sampai depan pintu masuk tu. Kan. Ayat Quran ni. Masuklah mu dengan memberi salam. Ya. Seolah-olah macam masuk pintu syurga. Tuhan suruh masuk, malaikat akan mengucapkan salam. Salam sejahtera, tahniah dapat masuk syurga. Macam itulah. Okey, buka selipar. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah maftah li abwaaba rahmatik. Mayang datang. Sekarang ni fatrah antara haji umrah ni memang lapang. Memang banyak lapang. Kalau nak rasa macam dekat dengan Raudah tu, pergi depan sekali lah. Dia bukan Mana penuh pula. ruangan ni. Ni ruangan expansion Masjid Nabawi. Ada setengah ruang dia macam agak rigid lah. Dia rasa macam ini expansion, bukan masjid asal. Macam tu lah kan. Expansion. Ini semua ni adalah projek Saudi Al Saud nombor 2. 450,000 meter persegi. Pintu asalnya ni lah tu, depan tu. Ni bangunan asal. Dulu sini tu, ni bangunan kerajaan ni. Rumah-rumah orang, hotel. Kalau tengok footage lama era 70-an, kereta-kereta parking depan ni je, kereta. Jalan raya ni bangunan jalan raya semua dirobohkan. Ya, sebab tu tengok yang ni kan pekat dia punya ni. Dia punya batu dia pekat. Yang ni kelabu sikit. Yang ni masjid ni. Ni pintu asal. Tidaklah asal sangat. Maksud era Umayyah, Abbasiyah gitulah. Ya, betul. Ni dulu pintu ni. Pintu gerbang. Memang tak ada. Tak ada ni. Ni dulu kereta parking depan ni. Ya. Dan dekat tempat payung tu dulu ada satu taman. Ada kolam air lagi. Tengah-tengah ni dulu. Ya. Ni halaqah baca Fatihah. Betulkan Al-Fatihah. Ini tapi baru dah sekat depan. Lapang.
Sana lebih lapang tu sebab sana tak ada hotel belah tepi. Kubur je kan. Jadi sana lagi lapang. Petang lepas asar nampak budak-budak baca Quran. Hafal Quran. Ni nampak ni lah, dia punya ni lah, bangunan lama. Kan kelabu-kelabu. Sana kelabu pekat. Ni pun pintu dulu ni. Pintu asal. Ini ada pintu ni ya. Dia aspek. Di sana aspek lah. Dulu pintu asal sini je. Oh. Kan. Kali lain-lain ya. Kan. Dia punya besi tu ada lagi tu. Besi sangkut tu. Dulu sini rumah orang kereta parking sini je. Ini aspek banyak luah. Oh luar. 450,000 meter persegi. Pada Masjid Haram. Besar. Masjid Haram bila dah Masjid Haram yang terkini ni lagi besar lah daripada Masjid Nabawi. Pada bertingkat tu. Dan bertingkat-tingkat. Bentuk melengkung pula, melengkung. La ilaha illallah. Belah sini adalah tempat orang nak masuk Raudah ya. So, kita nak kena ke sini lah ni. Ya, nampak masa sebelah aja. Tapi nak pergi kena melalui depan, pintu depan. Ya, nak masuk melalui permit yang telah diberikan oleh muassasah atau nusuk handphone atau boleh dibeli. Dia agak kontroversi sikit tuan-tuan, isu beli tak beli ni. Tapi memang boleh dibeli ya. Allah maftah li abu fadlik. Permit 12.40. Dapat ke tidak supaya dalam Raudah belum tahu lagi. Tengoklah esok. Tengoklah kejap lagi ni macam mana. Harap ni dapat lah. Dibuat manual itu. Dia benar tak ada yang akam. Ya, akam saya. Astagfirullahaladzim. Akam saya. Apalah saya rakam ni. Masuk share. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan. Alhamdulillah kita
depan sekali ni. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita menunggu ya sehingga dimaklumkan untuk masuk, baru kita masuk insya-Allah. Permit kita 12.40. Sekarang ni menghampiri jam 12 tengah hari. Dapat masuk awal, kita mungkin dapat sembahyang zuhur di dalamnya. Insya-Allah. Okey, dua baris terus. Gerak. Dua barisan. Jalan terus. Jeko. Ada. Mana? Ada. Terus. Saya jadi yang paling akhir. Okey. Saya jadi paling akhir sekali. Yalah. Ini adalah laluan untuk muassasah ya. Satu baris. Satu barisan. Ajay. Satu barisan. Satu baris memanjang makan terus. Satu barisan. Ya. Sila masuk barisan. Ya, sila masuk gabungan. Sila masuk pakatan. Okey, alhamdulillah kita gerak masuk ah. Terus yang sini kira permit nusuk pakai handphone. Nusuk. Yang lain kita ni adalah muassasah, dah ada kertasnya, permitnya. Cuma bayangkan ya, kita ada 64 orang lelaki yang tak pergi, sekitar 15-16 orang ni. Ramai tak pergi ni, sayang tu lah. 15-16 tu kita boleh bagi kat luar tu lah, offer. Ya, dapat masuk. Tapi tak boleh lah, sebab dia ada muassasah kan, jadi dikawal oleh grup Holiday Inn tahun ni. Muassasah kita Holiday Inn Bakah. Jadi ini jalur untuk muassasah, yang ini adalah jalur untuk nusuk pakai handphone. Tak pakai handphone, dia scan. Betul, lepas. Tak betul, sila keluar. Ya, gitulah keadaannya. So kita doa ni dapat masuk. Alhamdulillah. Ni insya-Allah dapat zuhur ni. Dah masuk ni insya-Allah ni. Dah masuk gini ni insya-Allah salat zuhur ada. Maaf ya. Ya Rab. Dapat salat fardu sekali lagi, alhamdulillah. Semalam dapat sekali zuhur. Hari ni zuhur lagi. Dapat 2 kali, alhamdulillah. Syukur. 2 kali radah untuk jemaah haji kembara 2026. Ni bab Bilal Bab Bilal radhiyallahu anhu. Masukkan semua dalam plastik. Allah maftah li abwaab rahmatik. Nawaitul itikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Allah, depan kita ada yang menunggu lagi lah. Allah. Satu grup lagi ni. Grup yang ni, semalam ni kita dapat zuhur. Grup yang sini tak dapat. Allah. Tengoklah. Dapat ke tidak. Minum dulu.
Tak sabar. Sabarlah. Nak masuk Raudah pun kelang kabut. Caca, إذا سجلت Caca siapa pula? Kepada kalian grup yang inilah kot dapat masuk. Grup yang inilah kot dapat masuk ke Raudah untuk solat Zuhur ni. Kita punya grup ni wallah alam. Mungkin yang belakang ataupun dapat tak dapat wallah alam. Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Anna Muhammad Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla. La hawla. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Akbar, Allah. La ilaha illa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Rasulullah.
Allah
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة Besok.
Taubat hajat sampailah. Apa lagi nak lalu? Kena ke halak Allah. Kena lalu. Kurang lebih estimate 15 minit. Pastikan tiang yang Raudah tu betul. Tiangnya adalah tiang yang ada garisan emas, bunga emas. Oh, tiang ni. Tiang ni tiang. Yalah, tiang. Nah, dia ada bunga emas. Dalam. Tiang tu ada line emas dengan bunga emas. Apa kabar? Kabar baik. Jadi orang ni nak berebut tiang tu lah kan. Sebab belah belakang bukan Raudah, belakang Masjid Nabawi saja, depan yang tiang emas tu. Jadi yang mana tahu hakikatnya berebut. Belum kira nak kejar tiang Aisyah lagi lah, bawah mimbar lah. Jadi kita tenang-tenang je lah. Dibesarkan dia extend kawasan. Jadi yang belakang-belakang tu Ni pun sama. Same. Same. tahu dah. Oh, dapat. Berapa orang dah tak. Astaghfirullahalazim. Allah maftah li abwaaba rahmatik. Masuk semula. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ini pun dah penuh ah. Tu nampak tu. Tiang yang ada garisan emas. Tiang yang ada garis emas. Tiang yang ada garisan emas, garis. Dia garis. Belakang ni belum Raudah. Depan tu Raudah. Tiang emas tu. Okey, ada tempat lain. Ya, nanti kita ke depan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat sekali lagi memasuki Raudah. Dapat 2 kali masuk Raudah untuk edisi haji 2026 tahun ini. Jadi kena ingat tuan-tuan, Raudah tu dimulai dengan ni, nampak ni tiang emas ni. Tu tiang tu, nampak ada garisan emas. Yang belakang ni bukan. Yang belakang ni bukan Raudah. Raudah tu dinding hijau, tiang emas di belah depan. Dia boleh ke depan lagi untuk Raudah Asy-Syarifah. Jadi panduan video saya tu sebagai panduan.
Ke depan lagi, menyelit lagi lah ya. Mana ada kosong, masuk ke depan lagi lah. Solat sunat taubat, solat sunat hajat. Taubat, hajat, doa dalam solat. Sampailah kita dihalau keluar, gitulah ya. Dapat ke depan lagi tu lagi bagus kan. Ataupun tiang Aisyah tu ada CCTV tu kan. Itu memang rezeki lah. Dapat solat sebelah tiang Aisyah tu, alhamdulillah ya. Ramai yang menyangka belakang ni Raudah ni bukan Raudah ni ya. Belakang ni belum lagi Raudah. Ini semua kira bahagian masjid kan. Raudah ni tu tiang yang ada garisan emas. So ke depan lagi lah. Tu je, depan lagi. Depan. Kita bagi jemaah kita ke depan ya. USN tak apa, telah kurniakan rezeki banyak kali dah dapat masuk. Jemaah dapat inilah semua hidup sekali masuk ni, bagi ke depan. Bagi orang ke depan. Ya, ada yang first time dapat masuk. Ya, jadi kita bagi ruang kepada mereka. Kepada para mutawif, manduk ni dah selalu masuk kan, bagi jemaah dapat masuk ke depan. Alhamdulillah selesai. Ya, selesai kita di Raudah Asy-Syarifah dan boleh pulang ke hotel masa sendirilah ya. Sebelum tu jangan lupa ambil air zam-zam ya. Air zam-zam ni ada masa tak ada. Syukran. Ada masa tak ada ya. Dan dapat coklat. Syukran. Coklat ke kurma ni? Kurma. Ya Rab. Habis Raudah, kita keluar melalui Babur Rahmah. Allah maftah li abwab fadlik. Ui, berpinor mata. Ui, putih. U-turn parah ni. La ilaha illallah. Wop. Allah maftah li abwab rahmatik. Subhanallah. Apa hal minum dulu dah? Alhamdulillah dapat minum air zam-zam. Tiang Aisyah. Dapat tiang Aisyah. Yang mana? Tiang Aisyah ke? Raudah. Raudah tak. Dia tak sampai dekat area. Dah. Nak try nak kesana depan. Oh, padat. Susah. Depan tu. Melainkan Bergantung pada rezeki lah tu. Melainkan satu triknya adalah tolak wheelchair. Itu triknya. Tolak wheelchair masa paling awal. Masa saya tahun lepas bawa ayah tu, itulah. Ya, wheelchair pergi dulu. So wheelchair letak bawah tempat Bilal tu. Kita lapang. Masa tu ya. Saya masuk boleh pilih tepi tiang Aisyah. Itu tip dan triknya. Boding, saya tolak boding. Nantilah umrah. Dan untuk permit Raudah, yang ditolak aja perlu ada. Perlu ada juga. Yang menolak tak payah. Yang menolak tak payah. Yang perlu ada permit yang ditolak, yang duduk tu. Yang menolak tak. Yang menolak tak payah permit.
Jadi Tugas kemarah tu dapat lah dia. dapatlah Alhamdulillah. Dia dapat Iqbal. Ikmal tadi. Iqbal. Ikmal Nasir dia kata nak tolak dia, tapi dia kata dia penat. Ikut lah. Itu baru nak kerja. Betul. Ya. Belum ni kosong ni. Ni nak dibasuh ni. Oh, dia kalau dia masuk. Nak dibasuh. Oh, tahap kebersihan. Memang dijaga lah ya. Jaga Kesihatan juga ya. hygiene-nya. Orang keluar masuk Panggil hygiene kan. hygiene. Yalah orang berbagai negara kan. Yalah tengah sujud batuk kau pun. Air riak apa Air liur lah apalah. Kita pun baik punya sujud. baik kan tempat orang tadi buang. Tak perasan. La ilaha illallah. Tenang aja Ibn Nabawi ya. Ketenangan. Hmm. 2015 ya. Tapi kawan sahabat mana yang berubah? Yang berubah banyak ya. 2015 2015 ya. jauh sangat. Kiri. Dengue. 11 tahun yang lalu. Ha? Memang banyak perubahan. Waktu saya mula-mula jadi mentawib dulu. Oh 2015 tu Ustaz. 2013 2015 tu dah jadi mentawib. ada apa-apa dah tahu dengan Wah, 2013 ah. maksudnya Andalusia. Betul, tapi saya tak terbang lagi waktu tu. Habiskan master. Oh habiskan tu. Pintu ni jabat. Pintu badak itu Umar Al-Khattab. Hai. Turulah. Wes kesel. Bodin tak penat Bodin. Tidurlah Bodin. Lagi. Ha? Haji Azmi? Ya? Dah penat. Tidur apa lagi? Itulah tengok. Oh, bro. Ikut saja tak petang ni? Ya Rasul. Ya Rasul petang ni. Kelima. Kelima. Jalan nanti. Cukup satu pas kita jalan. Belakang nak join pergi umrah. Bersama JSN. InsyaAllah. Baik comel ni. Tadi Jad dan orang tu join kita kan. Ya. Dia menyelinap pula. Masuk depan. Sampai depan. Ya tak? Tak, yang grup ni jalan kan dia menyelinap masuk grup tu. Kita pandang je. Macam gagal orang. Itu macam tu. Kena jumpa abang. Terus saya join semua. Allahumma salli ala Muhammad. Ini daripada Afghanistan ya. Tebal dia punya serbannya. Tebal serbannya. Oh, 46 Celsius tuan. Dia punya, kalau tengok dia punya daripada dalam masjid ni, bila nampak kat luar tu nampak dia punya bahang apa, maya. Dia punya mayang tu. Mayang kau panggil. Ya, dia punya bahang tu. Oh, macam oven tu. Panas tuan. Oh, masya-Allah. Kita kira haji tahun ni dah masuk ke fatrah bukanlah musim sejuk, tetapi fatrah ke arah musim sejuk lah.
Tahun lepas last. Bayangkan tahun lepas waktu panas macam ni, kita masih lagi ada yang wukuf ke kan. Gitu. 51, 52 Celsius. Tahun ni kelihatannya haji ataupun wukuf Arafah dah makin turun. Dah dianjakkan 10 hari turun ke bawah. Jadinya lebih sejuk. Ya. Nak kata panas tu panas jugalah. Tapi adalah sikit tak sejuk lah. Sikit tak panas sejuk. Sikit tak panas lah ya. Hotel baru depan tu, Hampton by Hilton. Nama orang putih semua. Tu yang sana tu apa? Worth Thought Hotel. Masya Allah, nama orang putih semua. Hampton by Hilton. Baru tu. Hampton. Itu satu malam berapa lah? Mungkin agak murah sebab jauh. Dia jauh tu murah sikit lah. Betul. Yang mahal tu Hilton Madinah tu. Mahal betul. Kalau kembara buat hotel kat situ, mau satu apa? Yalah. Satu pack berapa ribu boleh satu wang. Kalau umrah ya. Pecah umrah berapa boleh cakap? Kalau umrah tu boleh Hotel macam tu. jauh gitu tu Ha. 8,000 lah, 8,000 setengah. Kalau Elas Taibah macam kita ni, mungkin cecah sebelah 12. Tapi macam apa ni Jai apa? Ha. Ibrahim Al-Islami tu siapa? Apa? J Ibrahim. J Ibrahim tu. Ya, betul. Syarikat dia apa nama dia? Apa nama dia? Memang nama dia Syed J Ibrahim. J. Ha. Yang JAD ke yang nama Tak, JAD Jad. Jad. Oh, Yang dia Jad pakai lah. Nama dia lah. Dia memang J Ibrahim. Oh. Pakai nama sendirilah. Boleh ni ya. Boleh buat package VIP dekat Sri Hotel tu dekat. Itu semua fulus. Oh, patut dah. Fee fulus, lulus. Dia pandai itulah. Oh, siapa pergi dengan founder dia kata. Call Itu founder. rezeki. Dia kata macam tu lah. Rezeki mereka. 999 dia kata. Lepas tu boleh bagi mak ai. Kalau baru buat macam ni ai. Allah. Ada ni ya. Alhamdulillah sampai Elaf Taibah. Tahun depan kembara boleh pakai hotel ni lagi ya. InsyaAllah. Allah. Saya daripada semalam saya tengok papan ni, guest testimonials ya. Ya, dia tulis Elaf Taibah is the best hotel. We are very happy. Lagi, thank you for a pleasant stay. Excellent hotel with a great location. Kullu taqdir lil fariq al amal ala ikhtirafiyah wa hasan ta'amul. Iqamah la tansa Jamal Roman Syria. Tuan-tuan, masya-Allah. Yang Malaysia ni yang belum komen lagi sebab kita baru masuk 2-3 hari ni. Nanti jemaah boleh tulis Ni apa? Bahasa Turki kot. Tak faham. Thanks a lot for all this leisure. The breakfast was so good. Breakfast, masya-Allah. Ya, perfect. A perfect stay. Please keep up the good service. Masya-Allah. Memang terbaik tuan-tuan. Duduk di Elaf Taibah ni. Oh, mendunia.